Okey, kita kembali masih lagi dalam dunia diet dan juga sihat. Saya nak bersama dengan seorang blogger yang memang terkenal, Dr. Tengku, mrtengkuasmadi.com kalau anda perhatikan pada websitenya, dan berkongsi tentang satu falsafah yang cukup cantik untuk kita pelajari bersama. Kalau kita nak cantik, dapat cantik. Tapi cantik pun subjektif. Kita rasa kita cantik tapi orang kata masih tidak. Kalau kurus, dapat kurus. Tapi kalau kita nak sihat, kecantikan dan juga kurus tu akan dapat bersama dan hidup lebih damai dan sejahtera. Perkenalkan Tengku Asmadi sama kita, seorang blogger yang aktif untuk kerja-kerja menterjemah, memberikan penerangan yang mudah ya. Sebab banyak artikel tulis dalam bahasa Inggeris yang mungkin ada bahasa yang kompleks. Jadi Tengku Asmadi antara yang menterjemah dalam bahasa yang ringkas. Terima kasih bersama kita di MHI. Sama. Kita hari ini banyak tentang diet. Baik, hari ini tentang konsepnya mudah, diet malas. Betul. Semua orang nampak macam kena rajin itu, kena rajin ini, tak mampu buat. Tapi konsep diet malas ni apa yang nak diterapkan, Tengku? Okey, terima kasih Fitri. Okey, sebenarnya diet malas ni saya bukanlah kata kita malas boleh kurus. Tak, tapi sebenarnya kita kena ubah mindset kita. Daripada kita selalu memikirkan apa diet kita nak buat, kita kena buat satu perubahan, dan mindset kita kena perubahan mengatakan aku kena berubah untuk kuruskan badan secara sihat. Sebab setengah orang ni kalau diet dia akan ada tempoh 3 bulan 6 bulan. Kalau kita gunakan perubahan ni, maknanya kita sepanjang hayat kita akan amalkan gaya hidup sihat. Kita amalkan pemakanan sihat. So bagi saya untuk buat sesuatu ni you kena buat perubahan. Kalau you buat perubahan secara jangka pendek, you akan dapat jangka pendek aja dapat. Kalau you buat jangka pendek macam 3 bulan, after that you tak akan konsisten dah. You akan gemuk balik. So bila kita buat perubahan dalam jangka masa yang panjang dan menjadi satu gaya hidup, itu yang akan jadi kekal sebenarnya. Ya, gaya hidup ya. Gaya hidup tu penting. Hashtag gaya hidup. Gaya hidup. Okey. Baik, tentang diet malas ni kita makan macam mana? Mungkin dapat ceritakan dari segi contoh yang mudah. Okey, makan diet malas ni bagi saya makan 5 ke 6 kali sehari. Okey, makan macam biasa. Makan macam biasa. Ada portion dia. Nasi, macam orang kata nasi, makan nasi gemuk. Bagi saya nasi tak bersalah. Nasi tak berdosa lah berkata kan. Betul tak? Nasi tak berdosa. Mungkin nasi boleh makan, tapi kita jaga portion dia yang betul. Kita jaga nasi macam ada cakap nasi mungkin 1 genggam, banyakkan sayur-sayuran, lebihkan juga buah-buahan. Maksudnya konsep dia 50% adalah sayur dengan buah-buahan, and ada 20% adalah nasi ataupun karbo, and ada 30% adalah protein. So kita banyakkan makan cajar kerak, snack buah-buahan. So bukan kata tak makan, tapi kita makan dengan kerak tapi sikit-sikit. Konsep dia macam tu. Lebih banyak grace kan? Yes, betul. Okey, itu dia. Jadi setengah orang dia rasa dia buat diet malas ni, tapi dia tak nampak kesan dia. Dia rasa dia buat dah tapi masih tak ada perubahan. Jadi apa ya, kalau macam tu macam mana? Ya. Sebenarnya saya akan tanya balik diorang. Saya akan tanya diorang, kat mana you yang you tak pernah, you ada yang tak buat. Mungkin sometimes diorang tak konsisten sarapan. Setengah orang akan cakap akan skip sarapan untuk kurus. Sebenarnya tak, sarapan adalah salah satu benda yang wajib you kena buat. Sebab sarapan akan menentukan metabolisme badan you. So sarapan you kena ambil, tapi kita ambil sarapan yang sihat lah. So mungkin cakap saya juga mungkin saya akan tanya juga, mungkin setengah orang ni dia memang ada masalah sembelit, diorang ada masalah usus. So akan saya cari cara, okey, you gunakan untuk bersihkan usus you. Kita macam buat detox secara sihat. Kita gunakan bahan-bahan semua jadi kat rumah. So sangat mudah. So bila diorang amalkan ni, kalau macam tak berjaya, saya akan, sebab konsep saya ni mendidik sebenarnya. Saya nak didik diorang tentang pemakanan sihat. Bila diorang faham konsep dia, diorang faham benda apa yang boleh makan, benda apa yang tak boleh makan, benda apa yang korang kena kurangkan. So bila diorang faham, lebih senang untuk diorang buat pilihan sendiri. Saya sebagai membantu dan mendidik diorang je lah. Itu dia. Kalau nak cantik tu banyak jalan pintas kan. Betul. Jadi cantik pun tak kekal. Betul. Sihat ni lah yang akan sihat yang sebab kekal. kita dah fikir tentang masa depan mungkin lagi 10 tahun cantik tu mungkin luntur Betul. Tapi sihat ni. Jadi untuk gaya hidup tu memerlukan satu komitmen yang sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kita ni nak berdiet dan sebagainya tapi kurang membaca. Jadi bila kita membaca tu, kita faham, lebih mudahlah untuk kita gerakkan tu. Jadi macam mana memberi ilmu kepada mungkin yang minggu tu anda di blog? Okey, macam saya banyak bahan bacaan daripada luar negara. Saya akan terjemahkan dengan cara yang mudah untuk diorang faham. Sebab saya tahu kebanyakan kita ni kurang bahan bacaan untuk tentang pemakanan yang sihat. So saya ambil satu inisiatif, saya buat bahan-bahan yang ilmiah dan juga dapat daripada pakar-pakar tempatan juga untuk saya share. Inilah sebenarnya yang kena ikut, kena tahu sebenarnya nutrisi, apa yang kena ikut, apa yang kena makan semua. So bagi saya buat satu grup ringkas, dan saya di laman sosial saya gunakan satu grup. Saya bagi grup saya kurusku adalah ibadahku. Macam mana? Kurusku adalah ibadahku. Kurusku adalah ibadahku. Ya. So grup ni sebenarnya konsep itu minda saya dah tak nampak sebagai orang kata untuk kurus sangat. Sebab saya nampak, sebab kebanyakan adalah
mereka yang nak kurus ni untuk senangkan pemudahkan ibadah sebenarnya. Mungkin yang ada masalah sakit lutut, mungkin yang ada kolesterol, mungkin ada kencing manis. Tapi konsep tu saya buat sebab saya kata perubahan yang kita buat adalah perubahan secara slowly. Lemak yang ada 40 tahun tak akan kurang dalam seminggu 2 minggu, betul kan? Ya, ambil masa. Ambil masa. So perubahan apa yang pendekatan saya buat, apa yang buat kena berubah secara perlahan-lahan. So mungkin kata hari ni mungkin you tak dapat ikut dengan apa makan yang sihat, mungkin you mulakan dengan sarapan dahulu. Mungkin you mulakan dengan detox dahulu. So perubahan inilah perubahan secara perlahan-lahan. So bila you nampak kesan, mungkin I buat lebih konsisten, lebih istiqamah orang kata kan. So pendekatan saya sangat berbeza. Saya mau santai, lebih mendidik. Macam mana pemilihan makanan ni memberi kesan kepada kesihatan you, beri kesan kepada you punya kecergasan. Itu pendekatan saya lebih santai, lebih mendidik lah. Itu dia. Dan juga saya tarik dengan konsep di mana ada gabungan yang apa yang dijelaskan oleh Quran dan juga saintifik. Betul. Jadi kita gabungkan. Sayang kalau kita dah ada ilmu, dah ada kitab panduan terbaik tapi tak kita amalkan ya. Betul, sedangkan pengkaji barat pun mengambil daripada falsafah Quran. Jadi macam mana itu sebenarnya adalah satu pegangan. Sebab tadi dia kata kursus satu ibadah. Betul. Kita mantapkan lagi dengan penjelasan Quran ni memang telah terbaik. Okey, macam sekarang kita ketahui kan minyak zaitun adalah sangat bagus untuk kita amalkan sebab minyak zaitun adalah satu untuk kita lawan kolesterol jahat dalam badan kita. Dan juga ada cukatin. Maknanya kita dalam surah tu zaitun white kan kita ada satu gabungan yang sangat bagus sebenarnya. Kita amalkan minum minyak zaitun setiap pagi dengan cukatin untuk kita membersihkan usus kita. Itu salah satu konsep yang saya bawa. Sebenarnya benda yang ada kat rumah you boleh amalkan. You tak boleh susah-susah pergi ke luar nak cari benda-benda lain. Tapi sebenarnya apa yang ada kat you, memang apa panduan yang ada dalam Al-Quran tu kita boleh ikut. Sangat mudah. Tak adalah kata nak mendapatkan minyak zaitun mana-mana insya-Allah senang dapat. So cukup pun insya-Allah senang dapat. So bagi saya konsep yang saya amalkan adalah gabungan antara apa yang kita memang dah tahu tapi kita tak amalkan. Betul. So saya lebih kata fokus saya ni lebih mendidik lah. Bukan nak kata bila you dah sampai satu tahap yang faham, you buat keputusan sendiri. Kita sendiri sedar kena buat ya. Sedar sendiri. You tahu badan you macam mana. Okey, you tahu apa sebenarnya yang perubahan tu you kena sedar diri dulu. Mindset sebenarnya setengah orang cakap saya nak diet ni saya kena tahu apa nak makan. Tapi sebenarnya nak diet ni first pertama kali you kena tukar mindset you. You tak boleh cakap diet semata-mata sebab apa yang you buat ialah you kena ubah. Dari satu dari segi pemakanan, gaya hidup. Sebab saya tahu setengah orang ni kan kat rumah tu ada basikal estetik, ada treadmill tapi benda tu jadi tempat sidai kain. Dia berdebu lah semua. Berdebu semua. So mindset dia orang kena berubah. Kena start perlahan-lahan. Mungkin dulu tak pernah kayu basikal tu. Mungkin kayu dah 15-20 minit dahulu. So bila dah selesa dengan apa yang kita buat, kita nampak bagus stamina. So kita boleh upkan lagi kita punya gaya hidup lebih aktif. Kalau saya kata saya tak ada masa nak buat tu, tapi cuba fikir hari Sabtu Ahad dengan anak-anak, betul tak? Mungkin apa kata kita cuba ubah dulu, mungkin anak-anak pergi shopping mall semua, apa kata kita pergi taman rekreasi bawa anak-anak, kita buat satu perubahan dalam gaya hidup kita. Kalau kita di hujung usia, kalau sihat tu memang satu bonus ya. Ya, betul. Dapat beribadah dan sebagainya. Juga bukan hanya kita mengkaji apa yang kita makan, tapi mungkin pattern kita buang air macam mana. Betul. Mungkin sampai kita tu tahap kita tengok najis kita ni timbul ke tenggelam ke, sebab dia mungkin indikator kesihatan. Mungkin dari segi apa yang kita ambil, pecahan-pecahan makanan kita ada. Betul. Cara kita tidur. Betul. Semuanya makan mempengaruhi lah. Jadi bila kita merancang tu sangat memberi impak ya. Apa yang kita makan tu kita buat rancangan terbaik tu demi niat kita untuk ibadah kan. Ibadah sebab apa kita buat sebenarnya kita tahu kita masalah kegemukan ni sebab daripada pemakanan. So bagi saya kalau kita nak kurus pun kita kena fokus pada makanan, tapi makanan yang macam mana kita nak untuk kuruskan badan, untuk lebih sihat. Sebab saya tak letakkan kurus nombor satu. Macam Fitri cakap tadi, kalau you mengejar kecantikan you akan dapat cantik, tapi cantik sangat subjektif. 10 tahun lepas ni muka kulit dah berkedut semua, betul tak? So kalau you mengejar kurus je, memang you akan dapat kurus, tapi after 3 months, after 6 months you akan gemuk balik. Sebab you kejar sekejap. Tapi kalau you meletakkan kesihatan nombor satu, you akan dapat sihat insya-Allah, you akan dapat cantik, you akan dapat kurus insya-Allah. So mindset kita lah, kita kena letakkan mindset kita macam mana. Itu dia, kurusku untuk ibadahku. Terima kasih Tengku Asmadi. Layari Mr. MR tengkuasmadi.com untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ini dia Tengku Asmadi dengan pelbagai ada video apa mungkin diet-diet yang akan anda lakukan, apa yang nak makan hari ini. Okey, mungkin sebelum ni tak biasa makan sayur. Okey, hari ini cuba buat jus sayur ataupun cuba satu yang baru tanpa gula.
Jadi kita lakukannya dengan santai, dengan penuh nikmat, insya-Allah akan memberikan kebaikan. Jadi sangat penuh sekali maklumat, sayang kalau kita tak baca. Sebab semuanya telah pun ada di depan mata, tinggal kita untuk laksanakannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Asmadi berkongsi satu yang segar untuk kita renungkan, gabungan saintifik dan juga ilmu Al-Quran untuk kesihatan yang terbaik demi masa depan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini di MHI.